Akhirnya. Wow. Akhirnya berjaya memecahkan lesen pulang galah seumur hidup beliau. Tahniah abang. Bagi dia sepit sikit. Bagi dia sepit sikit. Cuba kata nak rasa. Cuba rasa dia ni sepit. Aduh, sakit lagi. Welcome back to channel Khalid Udon Space. Hari ni aku sekali lagi turun berjenggo. Dan kali ni aku turun sempena perasmian baju ni geng pink. So kita orang adalah satu grup ni baju pink. Ini baju baru kami lah. So kita sambil-sambil tu kita buatlah event kecil-kecilan. Dan hari ini specialnya buat julu-julu kalinya ni lah. Anak bujang aku, Muhammad Daniel. Inilah pertama kali dia ikut aku memancing kan. Memancing udang lah. Ada setakat dia ada siap bang. Dan okey, birah aku Encik Soleh. So kita orang berkomplot satu boat 3 orang. Okay, so enjoy the video. Setakat vlog ringkas aku lah untuk trip kali ni. Okay, let's go gang. Angkat lah tadi. Angkat lah. Bagi kata-kata rimas sikit. Kata macam mana tu? Abang ni tak pandai berkata-kata. Tak pandai berkata. Okey. Oh, kau nak temu bagi dia. Okay, perjalanan geng pink. Ini hotel, kita nak follow dia. Mana dia lepak kita pergi. Ini dia konai ni. Takkan lalu je. Kalau ada banyak kat sini, kita lepak sini je. Kalau sini menggasak kan. Apa nak gerak-gerak dah. Dia macam menjentik-jentik. Tu dia tengah makan lah. Kau bagi dalam 2 saat, 3 saat, 5 saat. Lepas tu kau angkat. Ni dia tengah makan ni. Dia tengah makan. Tak kena. Oh, bini papa akan makan kan. Rumah papa akan makan nasi lemak. Aduh. Sibuk makan. Kira lesen. Kira lesen lah. Ikan nyet-nyet. Sudah lesen kah? Oh, sudah lesen. Diorang kat mana? Diorang bawah? Tak tahu udang ke, ikan ke apa. Ikan lah ni. Oh Allah. Ada. Aku tak kena. Ada barang ni. Soleh lesen. Udang halu. Janji lesen dulu kan? Betul. Janji lesen dulu. Yes. Puyuh. Alah, halus juga. Aduh. Halus. Halus. Ni aduh sangat ni. Awak panggil abang boleh? Abang, akak ke? Kalau tak dapat atuk je best panggil lah, pergi panggil. Apa? Dia ada keluarga, adik-beradik dia bawa situ sama saiz. 1, 2. Alah tak ada. Oh, dia dah makin naik saiz lah. Budak ketiga naik saiz lah. Dah datang lah. Dah boleh buka jet lah. Tadi abang dia. Habis ayah lepas dia bang. Dia panggil abang lah, dia panggil lah. Nampak. Awak mana? Saya dah dapat. Lepas tu dah dapat, awak mana? Sibuk dengan handphone. Kis. Alah ikan. Ikan dah pula. Halus. Tak ada. Kena dia halus lah sini. Gasak ni? Okey ni? Oh, macam pesta. Kecil-kecil. Berjomel. Daniel. Woi, penuh dah Jud. Dah penuh Jud tu. Dah boleh balik lah. Dah boleh ambil hamper terus.
Member tu lah. Tak payah. Kecil-kecil lah. Kecil-kecil kan. Oh, ada. Lesen. Cuba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, alah sangkut pula. Ada. Ada tapi sangkut. Oh, ada. Macam mana boleh sangkut? Tak kayu. Man, jentik tu kan. Kadang dia menyepit dekat kayu. Dekat. Naik ke lepas? Naik. Oh, ada. Besar. Ada spray tak? Ada. Oh, yo. Ni apa dapat ni Ustaz? InsyaAllah. Sepit biru. Kayu mana? Apa kayu? Kayu kat macam ada je bang. Ada. Oh, ada. Oi. Kayu balak. Udang Maggi. Dia bagi. Jom kita layan udang Maggi. Layan udang Maggi, dia bagi Maggi. Mana kau? Tak ada. Hilang dah. Oh, tak ada. Apa ini? Oh, dapat daun. Bang, saya bantu kau buat pokok. Stres. Mancing pun dia sabaran, memang boleh stres. Oh. Tak tengok pula. Aduh, ni. Jadi biasanya tak okey bang kalau yang macam paksu tadi tu. Yang tu. Ui. Dia sup terus. Dia rasa menarik tak? Alah sangkut. Siapa dapat bang? Ayah ni. Abang. Ayah. Alah bang. Alah bang, ayah yang dapat bang. Ya kan dia ni dapat. Dapat siwit lah. Dapat siwit juga ni. Dapat siwit. Aduh. Allah. Dapat anak gerut. Gerut. Bang. Akhirnya. Dekat. Pelan. Akhirnya. Wah, masuk. Bang masuk. Terlepas kan. Akhirnya anak bujang aku berjaya memecahkan lesen ulang galah seumur hidup beliau. Inilah udang galah pertama, udang galah sungai bang. Okey, tahniah bang. Kenapa kita bila nampak bot kita kena bawa slow sebab apa? Tunggu dia sudah datang. Masih lagi sikit. Woi, berat. Angkat sikit. Woi, boleh tahan. Marvelous. Kongsian, hasil kongsian. Macam berat dia. Woi, okey. Ada. Taklah. Ada makan. Ada, tak apalah, baguslah ada makan. Aku masuk dalam bot. Muka ada senyum. Dia dah pandai. Pum. Oh, ya. Oh, sudah start sini. Kita sudah jumpa deh. Oh, lah sangkut. Si dia nampak sangkut tu. Sabar. Dia sudah pandai lah. Bas rambut. Bas rambut. Apa tu bang?
kau. Alamak, lepas ke? Konyol sekali ya. Lepas tu kau melarikan diri. Haram. Bismillahirrahmanirrahim. Adalah kau. Lekat langkau. Allah tak lekat. Yes. Oh, alah, lepas. Sayangnya. Ui, berat. Jackpot. Double strike. Tahniah. Ada. Nah, kau punya ni dah. Allah. Besar bang spek ayam. Besar kan spek ni. Ini gorgon punya. Zaman purba punya udang. Aduh, kena duri dia sikit. Kena durinya. Dia kecil pun bisa. Udah. Kena bisa dia. Duri dia hujung. Betul lah ikan. Ikan lah. Ikan yang si. Ikan. Elah tak kena. Wah, memang ikan lah sini. Ikan aja lah ya. Aduh. Oi, tu lah dah kata, tunggu dapat ikan, tu langsung ikan. Nampak ni sekarang. Belum umpat biasa je. Tekong umpat dah mai. Dia ambil gambar. Dah habis. Tu masih dapat kan? 2 kilo lebih. Oh, 2 kilo ada ni. ni aruan tau. Oh. Bukan toman. Ini dah purba ni. Wih, mantap. Susah dapat dah saiz ni. Naik pakai mata udang. Serius? Apa macam? Serius? Ya, Siapa? Apa? Mata udang? Mata udang. Mata udang saiz 2. Hidup lagi ni Cilan. Arwan purba. Mati lah. Berjaya dinaikkan. Oh, anak udang. Ini sesi timbangan. Gengting. Yang terberat, yang teringan semua ada. Big angler. Okey. Jenggot angler. Namanya ada Pengurusi JT Pian dengan Imam. Ada peserta yang ada pada ini hari. Jadi salah satunya adalah untuk merapatkan silaturahim ya di antara kalian lah. Saja saya lah. Tahniah pada semua. Alright. Tahniah paling uno. Dah dekat tepi dah Paling dah. uno. Macam mana? Ambil gambar sendiri lah. Tahu bagi dia buka dah. Okey, kenapa? Terima kasih. Macam mana ni? Macam mana? Macam tu. Tepuk je tak jadi. Okey. Boleh kau ambil gambar kau dah buat dia.